Kenapa Astro Show mengangkat isu nikah fasik? Kalau tengok sebenarnya ini bukanlah pertama kali Astro Show membawakan cerita-cerita sebegini dalam isu masyarakat. Okey, betul, nikah fasik, perkahwinan adalah benda yang sangat sensitif. Tapi tanpa kita sedar sebenarnya benda-benda ni semua actually berlaku dalam masyarakat kita, dan tanpa kita sedar actually mungkin orang di sekeliling kita. Sebenarnya kalau nak bercakap pasal tentang pernikahan fasik ataupun perkahwinan yang sanksi macam ni, actually daripada sumber yang kita dapat 70% dekat seluruh Malaysia ni, actually 70% pernikahan tidak berdaftar adalah tidak sah. So sebenarnya kita ingat benda ni main-main. Kita tak tahu yang sebenarnya benda ni actually is not just only pada pasangan tersebut, tapi dia lebih impact kepada anak-anak yang waris yang akan datang. Okey, tujuan kita sebenarnya buat filem ni actually kita nak bawa masyarakat, kita semua ni sebenarnya kita tak pernah terfikir kalau katakanlah kita benda ni berlaku mungkin pada family kita, kawan-kawan kita ataupun orang yang kita tak kenal sekalipun, apa yang kita patut ambil langkah. Sebab kalau kita tengok dalam cerita ni, kerana satu perkataan manusia, which is dengan satu komen you dekat Facebook, actually you boleh bunuh masa depan orang.